Hello, Assalamualaikum semua. So, kita hari ni nak naik genting. Kita berada di Speed Gombak. Tengok betapa ramai ni rider kat sini. Tapi kita hari ni tak ada lumba-lumba lah. Santai-santai je. Right. Hei, jangan. Itu member lama kita. So, inilah jalan highway Karak. Banyak gila rider ini. Itulah nak laju sangat pun tak boleh, kereta pun banyak. So, aku pun tak naklah laju sangat. Pagi-pagi ni jalan ni tak syok sangat nak layan. Santai Mayo. Bang, nak kena bang. Lalu bang, terima kasih. Banyak kereta lah. Banyak lah. Dia skuter ni, skuter apa ni? Manaria. Sorry lah. Oi, hari ni jam gila, Mat. Hari ni orang semua nak balik kampung ni. Chinese New Year kan. Nanti cuti. Ini banyak orang cuti seminggu ni. Tapi aku esok kerja. Macam mana ni? Haji lah. Je sehari lah. Tapi lepas tu aku cuti balik seminggu. So adil lah. Lori ke apa dibakar ni? Oh, ni bila dah dibakar ni? Kebakaran. Bukan. Kebakaran. Apa jumpsuit? Mas, macam nak malu? Aku takut. Aku besar, aku bukan skuter. Malu. Sampai dah simpang genting. Sekejap je. Tapi hari ni ramai orang ride nak pergi Janda Baik. Aku pun tak tahu apa hal. Geng-geng 675 tadi pun semua nak pergi Janda Baik. Aku tak dapat ikut. Nak ambil buah hati dekat atas ni, kat genting. Dia ada khusus. Buah hati kita ada kat atas. So kita ambil dia. Buah hati ni jenis kerai. Ya Allah, sejuk. Aku nak naik atas tapi sejuk. So, korang boleh tengok sendirilah. Motor ni CF ni naik genting ni senyum je lah. Sebab dia 3 silinder. Bila motor 3 silinder ni, dia dekat low dengan mid RPM ni ada power. So aku tak risau nak naik, takkan nak naik bukit ni. Padahal aku main gear 2 gear 3. So far aku naik genting ni tak pernah lagi lah aku guna gear 1. Anjing ni santai je. Gabus. Balik nak laju sangat. Jalan tak kering, jalan basah. So aku jadi takut-takut nak guna. So aku just layan je guna dia. Ada apa ni? Janganlah ada roadblock. Kejut aku. Oh, buat jalan. Lemah jantung. Aku ingat roadblock. Terima kasih. Ya Allah, cantiknya cuaca. Ni kenapa ramai orang? Aku macam dekat Silent Hill tu. Cuma Silent Hill ni ada orang lah. Besarnya guna dia. Apa besar sangat dia punya guna ni. Syok gila guna macam tu. Luncur. Tak payah nak luncur sangat aku takut.
Oh tadi dekat BHP macam-macam siap motor ada. Kalau korang nak tengok motor kan, jenis-jenis motor superbike, motor besar, sisi besar daripada kecil tak payah besar lah. Start daripada motor kecil sampai lah ke berapa cakap lah berapa ribu pun. Korang pergilah BHP Sabtu pagi. Kat situ kau boleh tengok macam-macam. Ducati, apa lagi? JSX, Yamaha semua dekat sana. MV, Triumph. Hari ni aku nak naik genting yang paling atas. Sebab selalu kalau aku datang genting ni, aku lepak kat bawah ni je, dekat ni lah, Gotong. Cara tengah-tengah tu kat Petron tu. Tapi hari ni aku nak pergi naik atas. Aku nak ambil buah hati. Mungkin tapi sebelum aku ambil dia, aku nak kena makan dulu kot. Sebab dia pun khusus tak habis lagi. So aku kena santai dulu lah kat atas, cari kedai makan ke apa. Oi, jalan banyaknya basah kawan. Kawan, angkat kaki kawan. Apa basah sangat jalan sini? Hujan ke? Tak hujan pun. Macam mana boleh basah semua sini? Okay, teruskan. Dari sini aku dah lepak.